Assalamualaikum. Hari ini hari Jumaat 7 hari bulan 11. Kita orang ada nak pergi tempat. Alright guys. Sekarang kita jalan Mana Duan? Duan kat belakang. Kawan-kawan dah kat depan, kena kejar ni. Okey, jalan dulu. Hmm. Astagfirullahaladzim. Ya. Oh, 3 biji NMAX, 1 biji RSX, 1 Bistrom. Hari ini konvoy nak pergi melawat sahabat kita yang dah pergi jumpa yang atas. Mic kau letak dekat mula Yes. bro. Bila dah slow ni baru dengar. Di mana helmet tu tak cantik Ha? Helmet tak cantik. Betul lah, helmet. Kena buang helmet tu, jangan pakai lagi. Memang dah terbukti helmet. Kejap aku tanya. Ada roti. Roti ada je. Ada roti. Roti tak ada. Kalau Roti canai tak ada. Kalau dekat depan tu jual. Baru dekat pasar pun ada. roti canai. Canai. Baru depan ni pun ada. Ini ada depan ni. Selepas bertentang dengan ada depan sikit. Ada seekor tu roti mak canai. Oh. Ada nasi ayam. Ada nasi ayam. Tapi kalau nak roti depan lagi sikit. Ikut aku mana-mana je. Nasi ayam ke roti. Depan tu ada pasar. Bu, menarik je tengok nasi ayam. Kanan. Okey. Baru habis sarapan tadi dekat Sungkai Cendol and nasi lemak kot. Tak apalah nama dia. Sekarang kita orang nak pergi ikut jalan dalam ni. Kuala Bikam. Aku dari belakang macam Hafiz Syahrin lah. Agak-agak lah weh. Lama wan. Padi wan. Oh. Nice view. Wah. Nak kena kerja. Lebih kurang macam tu tapi besar. Lebih kurang macam ni tapi dia besar. Ada jual ketupat, lemang, serunding, makanan semua makanan ada. Tapi aku target sate lah. Okey, masuk kiri. Woi, jalan. Ada batu-batu kecil-kecil lah. Aduh, habislah calar visor aku. Kejar. Aku follow belakang Ya, saya sekarang. Oh, jalan baru. Oh, berkilat. Pasal patah balik guys.
Petronas, ada Petronas. Ni Petronas. Ni Petronas. Oh, kalau kiri ni pergi Teluk Intan lah. Yalah, tapi boleh tembus ke sana. Kira ikut jalan dalam Ya, saya balik nanti kot, dah pergi Teluk Intan. Ni kita straight ni kot. Ni aku tak pernah lalu jalan ni. Tak pernah lalu. Ini first time. Wow, ada solar jambatan sini. Sini. Apa dia? Kita orang tak lalu sini pun. Ha? Tak lalu kat sini pun. Ni jalan lain ni. Wan Lebo. Sini macam baru lepas hujan. Baru lepas hujan kan? Alamak, langgar lampu isyarat ke? Jom. Tak lalu. Pot tu tak lalu lah. Tak. Balik nanti, balik. Balik nanti. Sana ada pump station. Dan nak dekat dah Pantai Remis. Straight sana. Straight sana boleh lalu pergi WCE terus. Ni Hi-Fi. Pump station Hi-Fi. Siapalah owner dia? Kawasan kampung semua 5 Letih aku hari ni. Wan. Kali kedua kita lalu sini, Wan. Ingat tak? Kali kedua kita lalu sini. Main mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tengok muka lah. Skipin aku kenal tapi nama tak kenal. Muka tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Berikan apa? Ya. Malaka tak power lah. Power kat sini.
yang ambil satu mesin penuh. Merah menyala tu. Aku nak buat macam mana? Aduh, guting satu besi. Pandai apa? Kena giat dengan atas aku nak pegang apa kita apa kena giat dengan kau. Kena kerengga ah. Ni kita Testing. Okay. Nak gerak dah. Jom. Right. Okey, selamat tinggal. Jumpa lagi Masjid Nawawi. Nama Cik Ya, nama Cip. Mana aku boleh tak perasan? Sebab Jangan mengatakan. kawan saya tengah menyanyi tu. Layankan je dia menyanyi. Sekarang on the way nak balik ke Kuala Lumpur. Kita akan cuba ikut WCE. Harap boleh sampai ke Kuala Lumpur sebelum pukul 9. Ikut WCE. Jalan gelap juga ni. Okay, ini dia. Bang kat sini. Lagi 2 biji kat belakang. Oh, sedih bila tengok Petron ni. Kesian pekerja dia. Dihujani dengan lalat. Allahu Akbar. Lalat tu tak jahat lah. Tapi kalau secara lahir dia, orang beli. Lalu dekat jambatan. Yelah yang 3 jambatan tu. Jaga sikit. Sini banyak lubang jalannya. Alright, dah melepasi jambatan guys. Ni ketiga. Yes. Aku belakang kau, sebelah kanan. Satu. Hati-hati Wan. Okay. Hasil aku nanti kita akan melepasi tol Setiawan. Dah nak gelap dah ni. Kalau dah kawasan gelap, saya dah tak boleh rekod dah. Sebab tak boleh. dia unlink sampai dah gelap-gelap. Dia bukan macam X5. X5 kalau gelap, dia memang boleh ambil gambar lagi. Oh, dia ada night mode. Dia ada janji ada cahaya sikit. Boleh clear nampak. X4 ni tak ada. Kalau siapa nak beli aku jual ni. Kalau S5 berapa? 2000. 2000 lebih. 2000 lebih. Tapi tu lagi berat Bila kita naik motor kalau terhentak sikit, siap kau faham je lah. Dia mesti sengitnya. Woi, dah nak gelap dah. Banyak serangga lah. Habis visor kotor. Visor kau, tak nampak? Visor kau kotor tak? Okey. Aku ada serangga banyak. Adalah serangga sikit-sikit. Banyak serangga. Serangga dari apa ni? Dari padi. Tapi dekat windshield aku banyak. Kan jangan kau sangkut kat windshield. Aku dekat helmet aku terus. Visor. Kalau tak ada windshield ni, penuh kat helmet aku ni. Habislah helmet aku kotor. Habis helmet saya. Serangga. Surau kat sini ya. Ya, serangga melekat semua dekat visor. On the bike. On the bike. Kan kau cendah. Okay, clear.
Alright, line clear. Tu nak lane kanan. Sedap lane kanan ni. Oh, selesa lane kanan Okay, mereka dekat belakang. Mereka dekat belakang Ha. Aku kena tunduk macam ni baru dengar clear sikit. Mestilah angin masuk kalau tak tunduk. Ha. Kereta belakang. Macam mana tu angin? Okay, overtake. Berak cuti tapi Islam tu. Itu harus kapal. Benda. Tutup. Betul tak ada. Makan je lah sini ya. Alas, kena tom yum juga. Apa? Okay. Nescafe tarik. Makan. Hello guys. Kita mau makan. Kita sekarang makan. Makan. Air. Dah, makan dah. Air. Licin benda kau. Abu satu main lap. Tang jumpa. Laju lori. Woi, lajunya anak weh. Duduk. Minyak berapa tu? Dia tunggu dekat ni. Jap. Sana lah. Hehe. Sebab tadi Abu cakap lepas tu Duke. Tak aku tunggu sini you. Oh, saja aku test tadi. Kalau naik berdua mana dapat test lagi. Bila lagi aku nak test? Berdesuk lah. Ni Wan. Bila lagi nak test? Nanti naik berdua tak dapat test lah. Mana kau punya tu? Abu kata lepas tol Duke kan? Betul kan? Ya, saya. Masih, aku ada satu je. Salih ada, tak ada. Salih dia. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, salam.